Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tutorial ini saya akan tunjukkan bagaimana cikgu sebagai penyelaras Chekhov menyelesaikan masalah yang mana beberapa orang murid tiada dalam kelas tersebut. Dalam PBD namanya ada, tapi dalam Chekhov namanya tak ada. Ini mungkin berlaku pada murid yang baru masuk ataupun pindah sekolah lah. Okey, pertama sekali kita pergi dekat pengurusan. Klik Chekhov, klik pengurusan data. Okey, kemudian cikgu pilih kelas yang terlibat. Saya tunjuk satu kelas yang bermasalah. Nama muridnya tak ada. Satu Dahliah. Okey, masuk dekat sini, kemas kini. Okey, dekat paparan ni hanya ada 36 murid sahaja. Okey, dalam PBD dah ada 38, tapi dekat sini still 36. Dua orang murid tak keluar namanya dekat sini. Jadi apa yang cikgu perlu buat adalah cikgu buat penyesuaian data. Okey, cikgu just klik penyesuaian data dekat sini. Adakah anda pasti? Ya. Okey, transaksi penyesuaian data berjaya. Okey, sekarang bilangan murid telah berubah kepada 38 orang. Okey, dua orang murid yang tak ada namanya tadi dah berjaya dimasukkan selepas kita buat penyesuaian data. Okey, jadi cikgu kena maklum sebagai penyelaras Chekhov, penyesuaian data ni gunanya untuk kalau ada murid baru masuk selepas SEM 1 dahulu ataupun murid yang masuk sebelum pengisian PBD selepas pengisian PBD sebelum ni. Okey, semoga dapat membantu memudahkan urusan cikgu semua. Sekian, terima kasih.